Gol pertama daripada Matam. Yang daripada pemain yang memakai jersey nombor 10, Luqman Hakim. Muhammad Hafidin. Pengemasan tadi berjaya dilakukan oleh pemain daripada Matam Sultan Abu Bakar yang memakai jersey nombor 2, iaitu Mujtaba Hasani. Kedudukan sekarang isi tembok 7 oleh Sultan Abdul Hamid 0. Cubaan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan pada tarikh 21 hari bulan Jun 2025. Kita di round 16 bagi kejohanan Super School Rugby bagi tahun 2025. Telah pun berlangsung sebentar tadi tiupan whistle pertama daripada pengadil perlawanan bagi kita memulakan perlawanan kita pada hari ini. Perlawanan yang ketiga sebenarnya untuk round of 16 bagi Super School 2025 ini. Pertembungan di antara pasukan English College bertemu dengan pasukan Kesah. Hello. Kejap saya bagi abang gambar. Baru saja di perlawanan separuh masa yang pertama. Baru kurang lebih 10 minit berlangsung. Dan telah pun pasukan English College mendapatkan mata pembukaan ataupun try yang pertama. Meletakkan pasukan mereka di depan ketika ini. Kali ini advantage untuk pasukan Kesah. Terus diambil quick play. Hantakan di bahagian tengah. Kemas menyimpan bola. Baik kali ini menggunakan backdoor. Satu hantaran ke hujung padang. Lebih 10. Sayang bola on the run yang cuba dicari sebenarnya. Namun sedikit jauh daripada jangkauan rakan sepasukan yang berada di hujung.
Blind winger sebenarnya. Tak ha? Baik, kali ni tenang lah. Buang panas silau macam mana tunjuk. Main pasukan Apa? Tengok. Apa dia bang? Tak satu. selepas try pertama daripada pasukan English College sebentar tadi, masih lagi belum ada asakan ataupun gerakan-gerakan yang berbahaya daripada kedua-dua pasukan. Masih lagi bermain dalam keadaan selamat. Cuba mencari-cari ruang kosong untuk menemukan jawapan. Dan kali ini serangan buat pasukan English College. Sedikit demi sedikit mereka masuk ke dalam kawasan bahaya pasukan Kesah. Baik, kali ini mencari backline pula di hujung padang, namun terlepas, berjaya diselamatkan semula. Masih lagi dalam kawalan pasukan English College, namun tidak dibenarkan pula oleh pengadil perlawanan. Sedikit kesilapan sebenarnya. Offside pemain pasukan English College. Terlepas peluang untuk mendapatkan try kedua. Terpaksa berpatah balik ke belakang untuk diberikan bola ini buat pasukan Kesah. Satu sepakan clearance, terus mencari garisan di hujung padang, gagal pula ditangkap dengan kemas. Kembali advantage untuk pasukan Kesah. Line up di kawasan sendiri ketika ini. Hampir-hampir saja untuk bola ini dia bawa keluar daripada kawasan mereka. Kurang lebih 9 ataupun 10 meter saja lagi untuk melepasi garisan tengah tersebut. Sementara itu dapat kita lihatkan di bahagian hujung padang tersebut ada sekumpulan band yang didatangkan khas daripada pasukan tuan rumah English College. Pancaragam yang turut serta memberikan sorakan kepada pasukan tuan rumah untuk menaikkan lagi semangat mereka. Dipintas, namun kembali bola di tangan pasukan Kesah. Ada knock-on yang dilihatkan oleh pengadil perlawanan. Jadi masih lagi bola milik pasukan Kesah bertukar ketika ini. Skram pula buat pasukan berjersey kuning merah hitam ini. Sayang kali ini terlepas peluang pasukan Kesah untuk menguasai bola. Ada kesilapan di dalam skram tersebut. Jadi free kick buat pasukan English College terus saja dimainkan. Kali ini forward pack bergerak di dalam satu kumpulan. Mewujudkan ekstra buat backline pasukan mereka. Satu lagi hentakan di bahagian tengah. Laju bola dikeluarkan kali ini. Gerakan solo. Saya ditangkap. Sedikit rugi sebenarnya. Maman mengeluarkan bola. Terus percubaan intercept yang hampir-hampir saja berjaya. Gagal dan terus knock-on dikesan oleh pengadil perlawanan. Namun tidak dibenarkan.
Tapping sebenarnya yang diambil kira oleh pengadil perlawanan. Jadi terus layangan kad kuning yang pertama untuk perlawanan kita di pagi ini. Milik salah seorang daripada pasukan Kesah. 14. Di awal-awal permainan. Ambil time dia. Main berjersey nombor 14. Muhammad Faris Wafri. Dilayangkan kad kuning atas kesalahan beliau sebentar tadi. Hampir-hampir saja berjaya untuk mendapatkan bola tersebut. Namun sayang, di luar jangkauan pula. Jadi kita hentikan perlawanan seketika. Kita teruskan perlawanan kita. Kali ini penguasaan milik pasukan English College. Bola dikeluarkan mencari backline. Namun berjaya kali ini. Di intercept. Terus saja pengawalan buat pasukan Kesah. Offload di hujung padang. Kurang kemas sebenarnya. Tergopoh gapah untuk meneruskan perlawanan. Terus saja kehilangan bola buat pasukan Kesah. Kembali kali ini serangan di bahagian kanan padang pula. Untuk pasukan berjersey hijau English College. Tadi mereka membuat serangan di bahagian kiri. Kali ini mereka berada di bahagian kanan pula. Terus saja Maman tenang mengawal situasi. Mengeluarkan bola mencari backline di bahagian hujung. Kemas juga pertahanan pasukan Kesah. Kalau dapat kita lihatkan, mereka bermain dengan keadaan kekurangan seorang pemain ketiga ini. Namun bijak menutup ruang-ruang kosong. Tidak membenarkan serangan daripada pasukan English College senang-senang untuk ditembusi. Tackle demi tackle yang dilakukan. Satu sepakan ke belakang. Kosong di bahagian hujung. Dapat ataupun tidak. Berjaya. Tenang saja bola ini diambil. Larian ke dalam untuk pemain berjersey nombor 14 daripada pasukan English College, Putra Faris Iman. Untuk mendapatkan try kedua buat pasukan English College. Bijak. Gerakan yang dimulakan oleh Hafiz Danish. Melihatkan ruang kosong di bahagian hujung. Betul-betul ekstra. Terus saja satu cross kick dilakukan. Mudah untuk disambung oleh Putra Faris. Kemas, kekal tenang di bahagian hujung. Menewaskan dua pertahanan pasukan Kesah. Untuk mendapatkan 5 lagi mata buat pasukan English College. Itu tadi daripada Fatah Sultan Abu Bakar oleh pemain berjersey nombor 14 Putra Faris Iman bin Abdul Bakar. Kali ini Luman Hakim Maman bakal mengambil sepakan competition ini. Tenang saja, agak sedikit rushing. Sayang tidak berjaya untuk disempurnakan. Tiada tambahan 2 mata kali ini buat pasukan English College. Mata kekal 12 buat pasukan isi, kosong buat pasukan Kesah. Kedudukan semasa Mata Sultan Abu Bakar 12, Kolej Sultan Abdul Hamid 0.
Adik, kamu Aziz, challenge Aziz. Tenang. Bola di dalam kawalan kali ini. Daripada Muhammad Isham. Maafkan saya, Muhammad Ismawi. Patah balik di bahagian kiri mendapatkan Putra. Tenang. Satu loop di bahagian hujung oleh Jordi. Satu lagi hentakan. Masih lagi berdiri sebenarnya pemain ini. Bijak. Keras sungguh hentakan daripada pemain. Kali ini terus. Masih lagi di bahagian forward pack pasukan English College. Pasang penuh. Clearance bakal dilakukan oleh Maman. Ataupun fullback dicari. Satu sepakan clearance daripada Muhammad Hafiz Danish. Pendek saja, terus saja, tenang. Ditangkap oleh pemain pasukan Kesah. Untuk terus serangan buat pasukan mereka kali ini. Cuba nasib di bahagian backline. Terlepas kali ini. Jauh juga bola dibawa ke depan. Mencari-cari support. Baik. Second man yang ditunjukkan. Terlewat sedikit support. Masih lagi berjaya dikawal kemas. Sekali lagi. Adakah berjaya dicuri? Tidak, tidak. Shift di sebahagian kiri. Backline memainkan satu side step ke dalam. Berjaya dijatuhkan. Masih lagi dalam kawalan. Namun sedikit miscommunication di antara kedua-dua pemain ini. Mujur saja. Mengambil perlawanan Amsyar. Lihatkan bola tersebut. Back. Jadi bolehlah terus saja dimainkan oleh pasukan Kesah. Dan kali ini penalti buat pasukan mereka. Satu lagi peluang untuk pasukan berjesi merah hitam kuning ini. Untuk melakukan serangan balas. Mendapatkan mata pertama di separuh masa pertama ini. Pienggo telah pun dilancarkan oleh pasukan daripada Kedah ini. Jauh mereka datang untuk memberikan saingan buat pasukan English College selaku tuan rumah kita pada hari ini. Sekali lagi, satu lagi penalti daripada Amsyar buat pasukan Kesah. Kali ini memilih untuk mengeluarkan bola di bahagian backline. Namun dapat kita lihatkan betapa lajunya tekanan pertahanan daripada pasukan English College. Terus saja mematikan serangan daripada pasukan Kesah. Sekali lagi. Serangan di bahagian backline. Bergocek-gocek. Cuba untuk melepaskan diri. Namun masih lagi kemas pertahanan pasukan English College. Ada lagi advantage buat pasukan Kesah. Offside kata Amsyar. Tidak dibenarkan. Apa pula keputusan yang dilakukan. Satu lagi layangan kad kuning. Kali ini milik pasukan berjesi hijau pula. Kesalahan yang tidak dapat dilepaskan. Jadi hukuman yang agak berat dikeluarkan seorang pemain pasukan English College berjesi nombor 16. Muhammad Hairul Aiman atas kesalahannya sebentar tadi. Jadi ketika ini 14 lawan 14. Masing-masing kekurangan seorang pemain. Keadaan kembali neutral buat kedua-dua pasukan. Masih lagi dalam pengawalan pasukan Kesah ketika ini. Sedikit demi sedikit mereka ditolak keluar daripada kawasan pasukan English College. Sejak kali ini kembali ke bahagian kiri. Dan akhirnya mereka dihukum atas kelewatan support yang diberikan sebentar tadi. Kita hentikan seketika perlawanan. Ada kecederaan yang dialami oleh pemain pasukan Kesah di tengah-tengah padang tersebut. Jadi kita beri laluan untuk pemain ini dirawat seketika. Sebelum kita sambung permainan sebentar saja lagi. Kedudukan masih lagi kekal 12 berbalas 0 di separuh masa yang pertama. Perlawanan ini merupakan perlawanan ketiga sebenarnya untuk round 16 bagi kejohanan Super Skor Rugby 2025. Di mana perlawanan pertama dan juga kedua telah pun selesai di semalam hari. Di mana perlawanan pertama pasukan Sedar melawan pasukan Polis Yayasan Saad. Dengan kemenangan milik pasukan Sedar
dengan mata 22 berbalas 17. Manakala perlawanan kedua pula pasukan Sekolah Menengah Sains Selangor menentang pasukan Sekolah Menengah Integrasi Gombak. Dengan kesudahan Intergom menundukkan pasukan SMSS dengan mata 19 berbalas 10. Jadi kita sudah pun dapat ketahui dua pasukan yang telah pun melayakkan diri ke pentas kuarter final. Dan hari ini dua lagi perlawanan yang berlangsung serentak 21 Jun 2025 di Bumi Johor. Pertembungan di antara pasukan English College menentang pasukan Kesah. Manakala di Bumi Selangor pula perlawanan di antara pasukan, maafkan saya, di Bumi Perak, perlawanan di antara pasukan Star menentang pasukan RMC yang bakal berlangsung pukul 4 petang nanti. Kita teruskan perlawanan kita. Sebentar tadi pasukan English College mengambil line up penalti daripada Amsyar sebentar tadi. Terus kali ini backline dicari di bahagian hujung. Baik pattern play ditunjukkan oleh pemain-pemain pasukan English College. Menggunakan option backdoor di belakang untuk mewujudkan ekstra di bahagian hujung. Terus berpatah balik di bahagian kanan mendapatkan forward pack mereka untuk melakukan satu lagi hentakan. Dan kali ini satu hantaran jauh terus saja ke dalam dakapan pemain pasukan Kesah. Sedikit kesilapan sebenarnya. Gagal membaca kedudukan rakan sepasukan. Namun sayang, baru saja meneruskan serangan. Pemain yang baru saja dimasukkan sebentar tadi selepas dihukum layangan kad kuning di awal-awal permainan separuh masa yang pertama. Kali ini satu lagi kesilapan menerusi Muhammad Faris Wafri. Terlepas pula bola daripada dakapan. Baik, kali ini Maman memilih untuk bermain di sebelah kanan. Putra di bahagian hujung menunggu saja hantaran bola. Namun Muhammad Azafran memilih untuk menyimpan bola tersebut, lakukan gerakan solo. Sedikit tinggi hantaran. Dan satu lagi hentakan di bahagian forward. Backline menunggu, terus saja dikeluarkan. Serangan baik, pertahanan juga kemas. Namun larian di bahagian ujung hampir-hampir saja terlepas. Namun kemas ditutup. Berjaya dipatahkan serangan tersebut. Jadi kembali di bahagian dalam. Masih lagi berdiri sebenarnya. 3 orang pemain pertahanan pasukan Kesah yang diperlukan untuk menjatuhkan pemain ini.
Laju pemain-pemain pasukan Inisi lakukan gerakan pick and go ini. Telah pun memasuki kawasan 22 meter ketika ini. Sedikit demi sedikit mereka mengambil kawasan pasukan Kesah. Sudah pun hampir sebenarnya garisan try tersebut. Satu lagi hentakan. Terlepas di bahagian hujung. Try yang ketiga buat pasukan English College. Terus saja mereka menjarakkan lagi kedudukan. Lagi tambahan 5 mata buat pasukan berjersey hijau ini. Semakin mendominasi di hujung-hujung perlawanan di separuh masa yang pertama ini. Itu dia dari try yang ketiga daripada mata Sultan Abu Bakar oleh pemain jersey nombor 4 Muhammad Hamzah Daniel. Tambahan 5 lagi mata buat pasukan English College. Kedudukan semasa isi 17 Kesah 0. Sekali lagi Maman bakal mengambil sepakan conversion ini. Conversion yang kedua sebentar tadi gagal untuk disempurnakan oleh beliau. Kali ini percubaan untuk menambahkan lagi 2 mata buat pasukan English College. Lebih tenang bersahaja kali ini sepakan Maman. Namun sekali lagi gagal untuk menyempurnakan sepakan conversion. Sekaligus whistle penamat ditiup oleh Amsyah untuk menamatkan permainan di separuh masa yang pertama. Dengan kedudukan semasa pasukan English College 17 tanpa balas. Selesa berada di bahagian hadapan ketika ini. Sultan Abdul Hamid. Kita teruskan 15 minit terakhir untuk perlawanan di antara pasukan English College menentang pasukan Kesah. Sepanjang separuh masa kedua berlangsung, sudah pun ada beberapa mata yang ditambah oleh pasukan tuan rumah English College. Mereka menamatkan separuh masa yang pertama sebentar tadi dengan mata 17-0. Dan kali ini mereka berada di depan dengan tambahan lagi 10 mata buat pasukan mereka. 27 tanpa balas ketika ini. Kekal dominasi mereka di atas padang menentang pasukan Kesah. Setelah itu kita bertempat di Stadium Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Dan ketika ini pasukan English College mengatur serangan di bahagian hujung. Mendapatkan winger di bahagian hujung. Jersey nombor 16 melakukan serangan namun berjaya dijatuhkan. Dan kali ini satu lagi sambungan hentakan di bahagian tengah. Berjaya mengekalkan bola di dalam kawasan permainan. Sekali lagi pasukan English College mengatur serangan buat pasukan mereka. Masih lagi belum habis. Ingin menambah lagi mata di scoreboard buat pasukan mereka. Pasukan English College bakal jika mereka menang di dalam perlawanan ini. Sementara itu satu lagi mata buat pasukan English College. Lagi 5 mata tambahan di 10 minit terakhir di separuh masa yang kedua ini. Kali ini di bahagian hujung sebelah kanan pula. Mereka menyerang mendapatkan try yang ke-6 sebenarnya buat pasukan mereka. 32 mata di scoreboard buat pasukan English College. Sekali lagi sepakan conversion bakal diambil untuk menambahkan lagi 2 mata buat pasukan mereka. Try itu tadi daripada pemain yang bernomor jersey nombor 16 Muhammad. Sekali lagi gagal. Tambahan 2 mata buat pasukan English College. Setakat 6 try yang dilakukan. Baru saja satu conversion yang berjaya disempurnakan. Jadi mata kekal 32 tanpa balas buat pasukan English College berada di depan ketika ini.
Sekali lagi pasukan English College. Satu serangan di bahagian kanan. Kali ini jauh. Beliau membawa bola ke depan. Melepasi garisan tengah. Memasuki teritori pasukan Kesah ketika ini. Terus saja satu cross kick ke belakang. Di bahagian kosong. Kejar-mengejar berlaku. Fullback pasukan Kesah terlebih dahulu sampai untuk menyelamatkan bola tersebut. Serangan namun dijatuhkan terus. Untuk mereka membuat serangan di kawasan sendiri ketika ini. Tinggi tekanan buat pasukan Kesah. Dan satu kesilapan dilakukan ketika mereka bermain di kawasan sendiri. Terus saja kesilapan yang mampu untuk menjadi hukuman buat pasukan mereka. Skram di kawasan 22 meter pasukan Kesah. Sudah pun semakin hampir pasukan English College untuk mendapatkan try ke-7 tersebut. Dan kali ini satu lagi try buat pasukan English College. Berjaya kali ini mereka dapatkan larian di bahagian hujung. Main berjersey nombor 1 yang baru saja dimasukkan di separuh masa kedua sebentar tadi. Muhammad Akmal Hakim. Kita orang upload hari ni. Pemain yang melakukan try yang ke 7. Try yang ke-7 iaitu pemain yang menunduk jersey nombor 14, Putra Faris Iman. Tambahan 2 mata untuk pasukan Maktab Sultan Abu Bakar. Kedudukan semasa Maktab Sultan Abu Bakar 39 dan Kolej Sultan Abdul Hamid 0. .39 kali ini pasukan English College di depan. Begitu selesa kali ini memasuki minit ke-7 perlawanan. Baki 7 minit saja lagi. Kali ini advantage buat pasukan Kesah. Skram di kawasan pasukan English College sudah pun memasuki kawasan 22 meter tersebut. Adakah kali ini gerakan yang bakal memberikan try pertama buat pasukan Kesah? Pasukan daripada Kedah all the way from Alok Start datang ke Bumi Johor untuk memberikan asakan buat one of the favourite team dalam kempen Super School Rugby 2025 ini, pasukan English College. Sudah pun hampir gerakan pick and go terus saja ke sebelah kanan. Cuba untuk memerangkap pertahanan pasukan English College dan berjaya mereka mendapatkan advantage ketika ini. Terus penalti daripada Amsyar buat pasukan Kesah. Offside daripada pertahanan pasukan English College ketika ini. Kembali sekali lagi advantage buat pasukan mereka. Makin terbuka peluang buat pasukan Kesah untuk mendapatkan try sulung bagi pasukan mereka. Satu tactical shift ke bahagian kiri padang. Mencari ruang yang sesuai untuk melakukan serangan. Baik kali ini gerakan daripada pemain forward.
Berjaya membobol bola ke depan. Sedikit. Dan berjaya kali ini. Pasukan Kesah akhirnya berjaya mereka mendapatkan try pertama buat pasukan mereka. Sekali lagi kita lihatkan. Bermula scrum yang menjadi titik perubahan buat pasukan Kesah. Good possession yang ditunjukkan. Sabar mereka melihatkan mengeluarkan bola tersebut. Dan akhirnya berjaya membuahkan hasil. Mendapatkan try menerusi pemain pasukan Kesah berjersey nombor 5, Muhammad Zulusni bin Abdullah Sani. 5 mata pertama buat pasukan Kesah. Dan kali ini hampir-hampir saja untuk menambahkan lagi 2 mata. Sedikit tersasar ke sebelah kanan. Gagal menyempurnakan sepakan tersebut. Menjadi mata kekal 5 buat pasukan Kesah. 5.39 ketika ini. Berbaki 4 minit sahaja lagi perlawanan di separuh masa yang kedua ini. Gagal ditangkap dengan kemas. Namun backward kata pengadil. Masih lagi dimainkan. Satu sepakan clearance tidak dibenarkan. Ada satu kesalahan daripada pasukan English College. Terus saja penalti buat pasukan Kesah ketika ini. Sekali lagi advantage. Berpeluang mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya ketika ini. Dan saya kira line up menjadi option buat pasukan Kesah di hujung perlawanan separuh masa yang kedua ini. Simple play saja. Bijak, mudah. Bola dikeluarkan untuk line up buat pasukan Kesah. Hampir saja bola tersebut kena ke bahagian kepala kameraman kami. Sempat untuk mengelak. Untuk line up buat pasukan Kesah di bahagian tengah ketika ini. Masih lagi di kawasan sendiri sebenarnya. Baik, lontaran kemas. Lurus masuk untuk pasukan Kesah meneruskan taktikal mereka. Shot di bahagian belakang line up tersebut. Saya menumpaskan seorang ataupun 2 pertahanan pasukan isi. Kali ini kembali bahagian forward. Satu hantarkan pemain bertubuh besar. Dicari ketika ini Haris Zofran. Lakukan satu hentakan. Masih lagi dalam penguasaan pasukan Kesah. Baiklah dicari satu side step di bahagian tengah. Sudah pun menunggu winger di bahagian hujung. Satu side step ke dalam. Terlepas kali ini jauh. Offload bijak menjadi support. Terlepas one on one bersama fullback. Adakah sempat untuk dijatuhkan? Baik, kali ini masih lagi berdiri sebenarnya. Berjaya pemain ini masuk ke dalam try zone pasukan isi. Bermula di kawasan sendiri sebenarnya. Hantaran Miswan daripada stand off pasukan mencari winger di bahagian hujung. Daripada pemain yang berjersey nombor 10, iaitu Haris Haikal. Berjaya beliau mendapatkan try kedua buat pasukan Kesah di hujung-hujung perlawanan. Larian kemas daripada pemain berjersey nombor 10 Haris Haikal. Disempurnakan seterusnya sepakan conversion. 2 lagi tambahan mata buat pasukan Kesah. Menjadikan mata kedudukan ketika ini 12 berbalas 39.
Pasukan Kesah telah pun berjaya menjumpai momentum mereka. Sayang di hujung-hujung perlawanan sebenarnya. Kali ini kembali penguasaan milik pasukan daripada Kedah ini. Nampak lebih confident mereka mengatur serangan. Kali ini mencari bahagian backline pula. Satu lagi atakan daripada Haris Zofran. Cari membawa bola lepas di bahagian tengah tersebut. Ekstra di bahagian hujung, winger menanti, namun tangkapan kurang kemas pula. Terus saja ditekan oleh pertahanan pasukan English College, namun bijak mengawal keadaan. Penguasaan milik pasukan Kesah. Masih lagi mereka mengawal bola. Lepas kali ini, sekali lagi di bahagian belakang pasukan Kesah. Kali ini mereka lebih yakin mahu melakukan serangan. Satu lagi side step di bahagian tengah. Melalui sweeper pasukan Muhammad Wais. Ya tu. Serangan clearance jauh ke belakang. Ditangkap oleh Maman. Terus kekal tenang. Sepakan balas di bahagian belakang. Kejar mengejar. Tiada kelihatan back three oleh pasukan Kesah. Terlalu rapat di antara ketiga-tiga pemain. Namun Mas kekal tenang ketika ini. Mengatur serangan jauh beliau membawa bola. Apa yang sedang terjadi kali ini? Sering bertukar-tukar serangan, namun akhirnya berjaya mereka dapatkan penalti buat pasukan English College. Quick play terus dimainkan, tidak dibenarkan oleh Amsyah. Outfit daripada pemain pasukan English College sebentar tadi. Lututnya ada di bahagian tanah sebenarnya. Sekali lagi inilah serangan. Jadi dipatahkan. Terus serangan balas. Gocek-gocek di bahagian tengah. Terlepas jauh, hampir-hampir saja melepaskan diri di bahagian tengah tersebut. Namun gagal. Terus advantage buat pasukan English College. Masa dihentikan. Ada sedikit kecederaan di bahagian tengah padang tersebut daripada pemain pasukan English College dan juga pasukan Kesah. Jadi kita beri laluan terlebih dahulu pemain ini dirawat. Telah pun berada di bahagian hujung-hujung perlawanan sebenarnya. Sudah pun final play tuan-tuan dan puan-puan. Kurang lebih ada 1 ataupun 2 minit saja lagi masa di antara kedua-dua pemain ini. Kita teruskan perlawanan. Untuk penalti sebentar tadi buat pasukan Kesah. Terus saja satu sepakan clearance untuk mendapatkan line up di bahagian kiri padang. Pasukan isi sudah pun satu langkah untuk melayakkan diri ke pentas suku akhir. Hanya menunggu saja tiupan wisil daripada saudara Amsyah untuk mengesahkan keputusan tersebut. Mereka bakal bertemu dengan dua pasukan di antara pasukan Semasho ataupun Saina. Dan keputusan tersebut bakal kita tahu pada hari Selasa nanti, 24 Jun. Bersama komentator dan tak lain tak bukan saudara Hakimel. Dan kali ini dapat kita dengarkan tiupan wisil telah pun ditiup oleh saudara Amsyah yang berada di tengah-tengah padang tersebut. Sebagai tanda
Tamatnya perlawanan suku akhir ketiga di antara pasukan isi menentang pasukan Kesah dengan berakhir kemenangan milik pasukan English College selaku tuan rumah dengan mata 39 berbalas 12. Tahniah diucapkan kepada pasukan isi Steambox melayakkan diri ke pentas suku akhir, mengekalkan track record sebagai finalis pada tahun lepas. Jadi bakal kita saksikan hari Selasa ini siapa yang bakal menjadi musuh buat pasukan isi Steambox. Adakah pasukan Semasho, Zilot ataupun pasukan Saina. Jadi sama-sama kita tunggu jumpa anda di siaran langsung yang seterusnya. Sudah pun selesai di hari ini dengan keputusan buat pasukan English College 39-12. Assalamualaikum dan terima kasih.